Untuk makluman Dewan, kerajaan telah bersetuju menaikkan harga lantai belian padi. Kita tahu dah, daripada 3 ke 1,500 dan berlaku pula sekarang ni penurunan harga import dan sebagainya. Apa hal pun kita kena lihat, iaitu kebajikan para petani dan juga pengguna, iaitu orang ramai, supaya kita dapat menyeimbang. Itu tugas kerajaan. Namun begitu, kerajaan ingin menegaskan bahawa penetapan harga lantai perlu dibuat secara berhati-hati dan seimbang. Bagi memperkukuh sokongan kepada pesawah tanpa hanya bergantung kepada harga lantai semata-mata, kerajaan telah menyediakan peruntukan subsidi dan insentif berjumlah 2.62 bilion bagi 2026. Insentif pada petani ini sekarang ni lebih kurang RM4,000 untuk per hektar. Iaitu subsidi yang agak tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN ini. Subsidi pada petani kita di antara yang tertinggi. Bagi mengukuh sokongan kepada pesawah tanpa hanya bergantung pada harga lantai, kerajaan telah menyediakan peruntukan subsidi yang saya sebut tadi. Subsidi baja, racun dan semua dah diulang sebut berkali-kali di sini. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa buat masa ini, harga lantai kita kekal 1,500. Walaupun ada pihak pesawah yang menghantar memorandum minta dinaikkan, pada masa ini kita berpandangan kekal dengan 1,500. Dan kita lihatlah keadaan masa hadapan bentuk pasaran beras yang berada di Malaysia dan di pasaran antarabangsa.